Orang cakap Elon Musk genius, tapi dalam buku biografi dia, rahsia kejayaan dia bukan sekadar otak. Ada 5 benda dia buat yang orang biasa tak sanggup buat. Pertama, dia obses sampai ke akar masalah. Elon tak suka jawapan permukaan. Dia suka tanya, kenapa benda ni jadi macam ni? Dia gali sampai jumpa punca sebenar. Itu sebab dia boleh cipta benda yang orang lain tak nampak. Kedua, berani ambil risiko besar. Dia pernah letak semua duit sendiri untuk SpaceX dan Tesla. Kalau gagal, dia bankrupt. Tapi dia percaya, lebih baik cuba daripada hidup menyesal. 3. Belajar benda susah yang orang malas sentuh. Elon bukan engineer asal. Tapi dia sanggup belajar roket, bateri, coding sebab dia nak faham apa yang dia sedang bina. 4. Dia kerja gila-gila. Tapi sebab dia minat. Tidur kat kilang, kerja 80-100 jam seminggu. Tapi dia cakap, kalau benda tu passion, rasa penat pun berbaloi. 5. Fikir besar, tapi mula dari kecil. Elon cakap, misi dia nak manusia jadi spesies multi-planet. Tapi dia mula step by step. 1 roket, 1 kereta, 1 teknologi. Dia tak tunggu perfect, dia mula dulu. Elon Musk bukan sekadar genius. Dia ada mindset buat sampai jadi. Gali akar masalah, berani ambil risiko, belajar benda susah, kerja sebab passion, fikir besar, mula kecil. Sebab tu, dia bukan sekadar kaya. Dia cipta sejarah.